Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. So hari ini kita akan masuk topik yang sangat penting dalam kerja telekomunikasi, iaitu persediaan dan prosedur kerja pengujian endpoint. So senang kata, hari ini kita nak belajar macam mana cara nak cek kabel gentian optik yang kita dah pasang tu berfungsi dengan baik ataupun tidak. So dari punca isyarat sampai ke hujung rumah pelanggan. So kita kena tahu prosedur yang betul supaya kita tak rosakkan barang dan kerja kita nampak profesional. So tujuan pembelajaran kita adalah kenapa kita kena belajar benda ni. Sebab dalam industri kita bukan sekadar pasang kabel sahaja. Kita kena pastikan isyarat yang lalu dalam kabel tu kuat dan tak hilang di tengah jalan. So hari ni saya nak pastikan awak semua faham macam mana nak sediakan alat. Apa langkah keselamatan yang kena buat dan macam mana nak buat ujian ikut standard industri. So kalau awak mahir benda ni, awak akan jadi juruteknik yang dicari-cari oleh syarikat besar. Jenis sistem utama, dalam dunia telekomunikasi ada 4 sistem OTA yang kita guna untuk hantar guna kabel, data guna kabel. Yang pertama adalah FTTH. So ini yang paling dekat dengan kita, iaitu kita guna internet yang masuk terus ke rumah pengguna lah. So macam Unify, Maxis Fiber. Yang kedua adalah SDH. So ini adalah sistem lama tapi sangat stabil. Biasanya syarikat guna untuk hantar data, suara dan video dalam jumlah yang besar. Yang seterusnya adalah CWDM. So inilah cara kita hantar banyak isyarat serentak guna warna cahaya yang berbeza untuk jarak sederhana, iaitu dalam bandar. Yang seterusnya adalah DWDM. So ini pula adalah abang long. So dia boleh hantar beratus-ratus isyarat serentak untuk jarak yang sangat jauh, iaitu antara negeri ataupun negara. Jadual perbandingan iaitu guna analogi. So tengok jadual ni. So saya nak mudahkan untuk awak. Kelajuan, kalau FTTH macam kereta biasa 1 hingga 10 gigabit per second. DWDM ni macam kapal terbang jet sahaja, boleh sampai 400 gigabit per second. So jarak iaitu FTTH setakat 20 km saja, tapi DWDM ni boleh hantar isyarat lebih 1000 km sebab dia ada booster, iaitu penguat di tengah jalan. Dari segi kos, mestilah FTTH ni lebih murah sebab untuk orang awam. DWDM ni adalah mahal sebab dia hantar data satu Malaysia, satu dunia. So ingat satu benda, lagi laju dan lagi jauh isyarat tu boleh pergi, so lagi mahal kos sistemnya. Struktur FTTH, cara internet masuk rumah. Macam mana internet sampai ke rumah? Tengok gambar ni, mula-mula ada OLT di pejabat pusat. So ini adalah bos yang hantar isyarat. So kemudian isyarat lalu kabel besar, itu jumpa splitter. So kerja dia pecahkan satu isyarat kepada ramai orang. So macam pipe air besar pecah ke pipe kecil rumah. So akhir sekali sampai ke rumah kita, isyarat itu masuk ke kotak ONT ataupun ONU. So kotak inilah yang tukar isyarat cahaya jadi internet. Tadi jadi internet yang kita boleh guna untuk phone ataupun PC kita. So sistem ni pasif, maksudnya splitter tu tak perlukan elektrik pun untuk berfungsi. So apa itu SDH? SDH ni bunyinya susah, macam susah, tapi awak bayangkan sebuah kumpulan kawat kaki. Dalam kawat semua orang kena ikut rentak drum yang sama supaya serentak, betul tak? SDH pun sama, semua isyarat dalam rangkaian dikawal oleh satu jam rujukan pusat masa. Jadi data tak akan melanggar dan sangat tersusun. Sebab itu dia sangat stabil dan untuk hantar suara telefon supaya tak lag ataupun tersangkut-sangkut. CWDM lawan DWDM, analogi warna cahaya. Dua-dua sistem ni hantar data guna warna cahaya. CWDM, bayangkan kita ada 18 warna pelangi tapi jarak antara warna tu jauh-jauh. Jadi alat tu tak perlu canggih sangat. Kos pun murah, sesuai untuk dalam bandar sahaja. So DWDM ni kita sumbat beratus-ratus warna cahaya dalam satu kabel yang sama. Jarak antara warna tu pun sangat rapat. Sebab tu dia ada alat kawalan suhu supaya warna tu tak bercampur. DWDM ni untuk hantar data yang sangat banyak untuk jarak yang jauh. Langkah keselamatan dan PPE. Sebelum awak pegang alat, pastikan keselamatan dahulu. Gentian optik ni nampak halus macam rambut tapi bahaya. So topi, helmet. Kalau kerja dekat rak atau tiang, takut ada barang jatuh atas kepala. Google, kacamata. Ini paling penting. Cahaya laser dalam kabel tu kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi dia boleh bakar retina mata kita kalau kita tengok terus ke dalam hujung kabel. Yang seterusnya adalah sarung tangan dan juga kasut. Ada tangan terluka kerana terkena sepihan gaca gentian ataupun terjatuh barang berat atas kaki.
Start seterusnya adalah persediaan sebelum ujian. So, jangan main terjah saja tapak kerja. Kena sediakan 4 benda ni. Yang pertama adalah peta, site info. Kena tahu kat mana rak, kat mana kabel lalu. Jangan tersalah cabut kabel orang lain. So, yang kedua adalah alat uji ataupun OTDR, meter. Pastikan alat cukup. Jangan sampai sana baru perasan bateri habis. Yang seterusnya adalah kalibrasi. Cek tarikh kalibrasi kat alat. Kalau alat dah lama tak servis, nanti bacaan dia menipu ataupun tak tepat. Yang seterusnya adalah cuci. Hujung kabel kena sentiasa bersih. Habuk sikit pun boleh buat isyarat drop ataupun hilang. Kapasiti saluran iaitu graf. Tengok graf ni nampak tak beza dia. FTTH ni biasanya satu kabel untuk satu kegunaan utama. CWDM ni boleh hantar sampai 18 saluran serentak. Tapi di WDM ni boleh hantar sampai 160 saluran ataupun lebih. Sebab tu kalau kabel di WDM ni putus, satu negeri boleh hilang internet sebab terlalu banyak data yang dibawa dalam satu masa. So, membaca graf OTDR, X-ray kabel. So, ini bahagian yang paling teknikal. Graf OTDR ni macam X-ray untuk kabel. So, garisan lurus menurun tu maksudnya kabel tu okey. Cuma isyarat makin lemah sedikit sebab jarak. So, kalau nampak step tangga sikit itu maksudnya ada splice. Sambungan mati. Kalau nampak spike, lonjakan tajam, itu biasanya adalah konektor tempat kita cabut pasang kabel. So, kalau graf tu terjun terus ke bawah, itu maksudnya kabel dah sampai hujung ataupun mungkin kabel tu terputus. So, okey, itu saja untuk slide hari ini. So, jadi awak dah tahu beza sistem, tahu cara nak jaga keselamatan dan tahu apa alat nak digunakan. So, kalau ada masalah, ada soalan, jangan malu bertanya sebab kita akan guna alat-alat ni dalam praktikal nanti. So, ingat juruteknik yang bagus bermula dengan persediaan yang mantap.